Katakanlah hari ni makan, petang ni, esok berubah fikiran dia. Pelik tu. Tak sih dah dia. Kasih. Selesai. Boleh pala kita. Dah. Itulah sebabnya kadang-kadang pelik, benda-benda pelik gini kan. Dia ada cara dia, kaedah dia sendiri. Dan ini tak apa. Boleh. Itu Syekhul Hadis lah tu buat kerja tu lah tu. Syekhul Hadis di Nadatul Ulama, tempat ada Syekh Nadwi. Maulana Sattar. Lalu ni Syekh Ustaz Badruddin kita jadi mufti di Kedah tu. Anak murid dia Syekh Sattar tu. Dan Syekh Sattar ni semasa mengaji dulu, dia dengan Syekh Nadwi ni, dia boleh nombor satu. Syekh Nadwi ni tidak terkenal mana masa mengaji dulu. Tapi kemudian dia lebih terkenal. Dia ni pandai tu. Dia ada kelebihan dia. Dia pandai. Ini menunjukkan bahawa boleh dalam keadaan-keadaan tertentu, walaupun kita ikut era sikit. Ikut era pun ada batasnya. Jangan lebih. Molek sikit. Bab-bab ni mungkin pergi 9 tahun saja kami ni mungkin. Lagu tu tak boleh. Ada batas-batas dia. Misalnya kata saat ni, kalau sekadar bunga, 7 macam bunga yang bau, wangi, boleh lagi. Dan benda ni terbukti banyak. Jadi alhamdulillah Tuhan nak uji hikmat Tuhan. Kita tidak fahamkan hikmat Tuhan. Ada kalanya orang yang ada kaitan dengan jin tu dia royak rahsia-rahsia yang kita tidak tahu. Berapa banyak kan. Kadang-kadang kita tak faham. Misalnya rimau tu, pokok binatang buah, buat apa yang takut sangat kau kayu tas tu. Kita tak faham. Rahsia Tuhan itu hikmah dia. Kan orang serkah ke apa, dia guna kayu tu, ikut-ikutlah. Apa yang takut? Padahal setakat mana saja kita tak tahu rahsia dia. Sebab ular apa dia tak lagi dengan buluh misalnya. Benda-benda ni daripada pengalaman manusia. Manusia boleh dapat. Sama ada setengahnya dia dapat melalui mimpi, dengan percubaan dia. Kalau tidak, tak ada lah baca Yasin jadi rata balik barang apa tu kan. Padahal Nabi tak ada lagu ni. Benda tu tak apa, tidak termasuk dalam bid'ah. Sebab apa? Untuk maksud saat ni. Untuk maksud saat ni berubah. Untuk maksud tu. So lagi ni benar-benar berlaku. Masa jemaah anak-anak bersama dengan jemaah haji tahun 98. Jadi suami dia ni sebagai kepala jemaah dah. Jadi isteri ni ambil wudu, dia tak ada air wudu tu, daripada basuh muka, komu, apa semualah. Sampai habis sempurna wudu tu, air tu dia masuk dalam botol, lepas tu dia minum ke suami dia. Lagu mana hukum tu? Itu boleh, itu memang Nabi ada buat pun. Pulak dah. Itu memang ada buat. Sahabat-sahabat tak ada air sembahyang Nabi tu memang ada. Tu khasiat besar juga tu. Ni hak isteri ni bukan minum suami ni. Tapi dia adalah pula. Dia kalau maksud tak molek tak boleh lah. Kalau maksud molek tak apa. Kalau ada maksud tak molek, kita baca ayat Quran sekalipun tak boleh, dosa. Nak suruh dia gila jadi sepuluh lembu tak ada cara lah mana-mana. Tak boleh. Kalau pakai hak cara salah, cara tok cara apa, dua kali salah. Gitu. Jadi benda-benda ni ada rahsia-rahsia dalam hidup kita ni ada. Jadi nampaknya sekadar itulah untuk hari ni. Kita pun masa pun sudah tak itu dah. Wallah. Buka soalan. Sila. Boleh soal. Beluru pergi pasal Khadijah ada ke? Dua. Tanya makcik ada tengok beluru lah ke mana? Sepu ke tak itu kan? Sepu yang itu. Sepu. Ada soalan? Lepas dah kau masih tertonggok ke apa ke? Sila. Ada. Jelas benar ke tak ada? Kau jelas benar. Kau jelas benar ni, lebih pada jelas. Mana hari ni amal diri pun jelas, mana bunga ni boleh. Pasal kini banyak yang ada petikai. Yang baik dengan setan, kau baik dengan iblis, kau gapo. Sila. Boleh komen sikit. Sebab ada orang mengajar di masjid lah. Dia mengatakan bahawa mengaji hadis ni
susah lah jadi rumit. Jadi tidak galak tak sangat dokumen ni. Dia kata sebab lebih baik ngaji fiqh mana orang itu puisi. Ini komen. Sebenarnya mengaji hadis pun, kalau kita ngaji maulid, tengok puisi bukan main saat ni. Hak mengaji hadis ni setengah orang dia kata tak pakai ulama, pakai segala ulama ni, macam-macam mazhab masuk berlaku. Hak tu lebih moleknya sebenarnya. Jadi orang kata kita sebenarnya dia tidak faham. Dia tidak faham. Zaman Nabi SAW dulu kata ada fiqh, tak ada agama, dia hadis saja boleh pakai apa. Tak ada agama. Pada ketika tu tak ada fiqh lagi, hadis saja. Hak zaman tabi'in pun banyak hadis. Tak ada lagi pengajian seperti kita zaman kemudian ni. Pendapat-pendapat mana. Inilah hak asasnya. Dan kalau fiqh ada kalanya dia macam tadi lah, hak sempit. Kalau kita nak pegang hak tu, nyusah saja. Padahalnya orang nak pakai galik-galik, tak ada gapo. Kalau kita mengaji hadis, kita boleh tengok perbezaan pendapat tu dan keluasan dia, faedah dia, dan kita boleh tahu daripada sumber yang asal. Kalau kita kata fiqh Hanafi ke fiqh Malik, berhenti sekat dia. Dia pun ambil daripada Nabi. Hak ni kita ambil asal lagi. Dengan tidak mengenepikan imam-imam ni, tidak. Kita tetap pakai juga. Sebab tu kita kena ambil belakang lah. Tidak ada percanggahan di antara hadis dengan fiqh yang sebenarnya tak ada. Kalau orang nampak macam bercanggah, itu tak kena. Sebenarnya apabila hadis ni ada belakang, bukan sekadar fiqh saja. Kalau fiqh saja, ada kalanya dia boleh jadi lagu lain. Boleh jadi lagu lain. Misalnya kita kata sebab baru ni lah kita sudah sebut dah kan, iaitu kalau dalam fiqh Syafi'i sendiri pun aurat mahram kalau perempuan pusat dengan lutut. Buatlah tu. Tak ada orang buat kan? Tak ada orang buat, cuma ada dalam kitab saja. Sebab tu kalau nak pakai betul-betul lagu tu kan, banyak perkara akan timbul masalah. Kalau nak kira fiqh, segala-galanya orang lelaki belakang kena buat, masuk basuh kain ke apa semua mengikut fiqh. Dan kalau dia menuntut lagu tu, memang ada peruntukan dalam fiqh. Tapi kalau kita baca hadis, jom masuk di rumah basuh kain Nabi SAW, bini dia. Bini dia. Kadang-kadang ikut fiqh tu kan dia jadi sempit, jadi berat lah. Berat satu pihak, beban kepada satu pihak. Sedangkan satu pihak lagi saja-saja. Kalau kita tengok hadis, nampak sebenarnya. Kalau kita tengok fiqh saja, orang kafir kena pakai baju hitam, kena pakai zunar, dia panggil ikat sini. Orang kafir mana nak pakai lagu tu, nak terima Islam di zaman ni, nak terima hukum Islam. Dia kata baik hukum orang putih lagi. Bebas dia nak pakai kereta gabung boleh. Dia tak boleh lebih daripada orang Islam dalam kitab fiqh. Tapi kalau tengok pada Nabi, tengok zaman sahabat, tidak begitu. Jadi apa maksud fiqh tu? Dia tak selesai juga, dia kena pergi kepada hadis ni juga baru selesai. Kalau tidak, kita boleh jadi pakai lagu tu. Banyak perkara lah yang tidak sesuai. Banyak perkara yang tidak sesuai dan orang tak boleh terima. Orang tak boleh terima. Usah ke orang kafir dalam fiqh Syafi'i ke apa, orang Islam, orang kafir bunuh orang Islam kena bunuh balas. Orang Islam bunuh orang kafir tak boleh, tak kena bunuh. Lelaki perempuan bunuh lelaki kena balas, bunuh. Tapi kalau perempuan perempuan bunuh lelaki kena bunuh, perempuan kisos. Tapi kalau lelaki bunuh perempuan, tak, pasal tidak sama lagi. Nak pakai lagu tu, menimbulkan kemuskilan lagi. Dengan sebab itu kita kena buka mazhab ni. Nak buka mazhab ni, tengok hadis baru terbuka. Sebab apa? Sini tempat rojokkan segala-gala semua orang. Kalau sah tu, sah satu kumpulan saja. Dengan sebab itu, dalam usaha kita nak menaikkan Islam semula sekarang ni, kena beringat banyak perkara. Fitnah terhadap orang kafir boleh jadi dia tak usah terima Islam tu. Kita tu ayat fiqh baru dia kamak kau Islam semua sekali lagu tu. Itu bendanya ada bahayanya. Bahkan hak fiqh saja, dia tidak selesai kecuali kena pergi hadis. Quran pun banyak perkara tidak terang juga. Yang hadis itulah yang menjelaskan Quran. Bila kita mengaji hadis, supaya kita mengaji Quran dah. Supaya kita mengaji Quran dah. Bahkan Quran secara praktikal